Hari ni kita nak bersama dengan Monster Galaxy Card album. Okay. So, album ni didatangkan dengan satu kad Fiesta, Boboiboy dan Ochabot. Okay. So, tak apa. Kad ni kita dah, apa orang kata, album ni kita dah buka, dah pasang, dah guna dah pun sebenarnya. Okay. So, macam ni lah dia. Satu album ni ada 9 muka kita boleh letak. Kalau depan belakang boleh letak 18 kad lah. So ada berapa keping Mari kita kira. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 keping ada. Okay, 18 keping. Orang kata apa, kira dia punya binder ni lah. Okay, digunakan ring yang kuat ke tau. Memang kata berbaloi-baloi berbaloi-baloi lah beli kan. Okay, so kita masukkan kad tu ke dalam ruangan yang disediakan. Okay, so 9 kat depan, 9 kat belakang. Okay, ini untuk siri terbaru. Jadi macam mana siri lama punya album? Jom kita tengok. Siri lama album ni begini. Okay, kulit dia nipis, tapi dia punya dalam plastik ni tebal tau. Lepas tu saya ada ni lagi, saya ada 2 muka lagi. Tu depan dan tu belakang. Nampak? Ni dulu punya. Galaxy Card Game. Ni dulu punya. Adalah bezanya. And ni tengok shining. Okay. Ni kulit dia nipis, tapi dalam ni bagus plastik dia. Yang baru ni pula bukan tak okey. Okey lah. Dia protection dari segi kulit je lah kan, tebal. Dan dalaman dia sedikit lembut, tapi tak mengapalah. Kira okey kan. Okey, itu dia review ringkas kita untuk hari ni, iaitu Monster Galaxy Card album. Bye bye. Thank you for watching. Assalamualaikum.